untuk menambahkan 10,000 kedai runcit kecil pada tahun ini. Antara kriteria dan syarat yang telah ditambah baik untuk premis perniagaan menjadi rakan niaga SARA adalah seperti berikut. Nah, ini baru. Minta sikit masa. Pertama, mengendalikan kedai runcit. Kedua, menjual sekurang-kurangnya 7 barangan makanan keperluan asas seperti beras, susu, tepung, minyak masak, barangan dalam tin daripada 14 kategori yang ditetapkan sebelum ini, dan sebelum ini 70%, sekarang 50%. Ketiga, mempunyai pendaftaran SSM yang sah. Keempat, mempunyai lesen perniagaan premis yang sah. Kelima, mempunyai nombor pengenalan cukai tin. Dan keenam, menggunakan pakai sistem point of sale post. Untuk maklumat yang berhormat, senarai pasar raya dan kedai runcit ini bukan muktamad, dan sejak pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan program SARA, jumlah ini telah meningkat. Setakat ini memang banyak permohonan diterima dan setiap permohonan akan diproses mengikut prosedur yang ditetapkan, dan kerajaan akan cuba sedaya upaya mempercepatkan setiap permohonan yang diterima selari dengan sasaran 2 minggu tempoh kelulusan setelah dokumen lengkap diterima.